Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Isnin 9 Januari 9 Februari 9 Februari lupa. Tadi salah masuk sebut dalam video ni kejap 2 minit lagi. Sekarang ni pukul 6.46 petang. Okey, seperti biasa video dah ada report lah. 2 minit lalu buat video review ni. 9 Januari 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Syakban 1447 Hijriah. Ada 9 hari lagi nak masuk Ramadan. Okey, seperti biasa video dari report ni. Kemarin lepas pada buat video dari report, saya tak keluar ke mana-mana, saya tak pergi ke mana-mana sampailah ke malam. Masuk isyak, masuk maghrib, saya semaya maghrib, lepas tu masuk isyak, semaya isyak pada pukul 9 malam. Lepas tu saya tak pergi ke mana-mana lah, sehinggalah tidur pada pukul 3 pagi tidur. Bangun pada pukul 6.50 pagi, gerak dikejutkan lah, bangun mandi semaya subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 9.30 duduk hanyut lonlai bong tidur. Bangun pula pada pukul pukul 1 bangun. Belum kata dah pukul 11.40 bangun. Lepas tu hanyut jenera pula pada pukul 1 lah. Dari pukul 1 berapa 1.30 pula jenera pula. Terkejut pula, sedar pula pada pukul 2.40 lah, 2.43 bangun. 2.45 tadi bangun ni. Bangun tu kejut ni, pinjut ke bagian ni. Bangun tu penghantar semari. Dan ni 2.45 dia dah bangun. Mau tidur tu. Ni. Siapa bagian ni. Lepas pada tu semaya Zuhur pada pukul 3.30 petang. Lepas tu semaya Asar dalam pukul 6.20 ni semaya Asar. 6.44 buat video review ni. Lepas tu 6.46 terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.